tengok pada masalah, kau akan dapat masalah je. Betul. Sebab aku fikir kan macam dia jarang keluar 24 jam dalam 24 jam dengan aku ni aku akan okey, sebab aku masa tu at that time sangat-sangat memerlukan duit. Aku korbankan tidur aku. Okey, mungkin kalau tidur yang sihat 8 jam, 9 jam, tidur macam baby lah. Dah kalau kau macam hidup macam aku, takkan nak tidur macam baby kan. Betul. Macam mana nak tidur sih? Orang pun dah pandang hina aku macam babi kan. So so kau faham maksud aku? Aku tak boleh tidur macam macam baby tidur 8-9 jam. Aku kurangkan 3 ke 2 jam. Okey. Tapi memang efek dia sampai hari ni lah. Tulang belakang aku memang sakit lah. Aku cakap awal. Itu memang aku extreme push limit manusia. Okey, faham. Sebab konsisten aku buat. And that time 24 jam aku pastikan dalam 22 jam atau 20 jam aku kerja. Mungkin banyak mengarut, tapi itulah yang kau tempuh lah. Aku tempuh lah. Lepas tu macam macam kau kan ambil pelbagai job kan pada satu masa yang sama. Let's say lah hari ni kau buat job cleaning, tiba-tiba kau dapat job untuk composing music kan. So macam mana kau nak membahagikan cara pemikiran kau time tu? Time tu aku dah tak fikir apa. Aku fikir duit dia. Demi Allah aku fikir duit. Kau tahu bila kau fikir duit, kau tak risau pasal masa kau tidur ke apa tak. Kalau kau tak tidur at that time pun tak apa at that time.